Hai semua, saya Fisarudin dan inilah video di mana saya akan menemuramah beberapa pengguna sebenar tablet Huawei MatePad 11.5 2025 dan saya akan bertanya kepada mereka apakah kekuatan, kelebihan dan keunikan tablet yang bukan saja berkuasa tetapi boleh menggantikan sebuah komputer riba. Nama saya Muhammad Flail Hazim bin Hamzah. Nama saya Nurul Najwa binti Ibrahim. Nama saya Muhammad Shazri Azri bin Kushari. Nama saya Siti Nurfaizana binti Zulhairi. Saya student dekat UM. Saya seorang videographer and editor. Background saya IT related industries. Bagaimana MatePad 11.5 ni dah mengubah rutin harian atau aliran kerja anda? Sebelum adanya Huawei MatePad ni kita pakai laptop. Jadinya kalau jenis saya ni jenis yang kalau baca ataupun waktu lecture kita mesti nak buat nota. Tapi bila ada Huawei MatePad ni saya rasa boleh multitask sebab kita ada Super Hub yang walaupun kita buat multi screen tapi kita still boleh access dekat dia punya Super Hub tu. Boleh buka pelbagai lagi. Kadang-kadang ada file-file yang encrypted yang saya perlu print out untuk sign dan kena upload balik. So benda tu bagi saya agak melecehkan lah. So with Huawei MatePad 11.5 ni memudahkan kerja saya lah. Saiz dia compact. So kita sebagai student, especially perempuan, kita memang selalu akan bawa beg lah pergi mana-mana. Tak kisah kelas 1 jam ke 30 minit ke, saya memang akan bawa beg saya. Cumanya saya nak something yang ringan and senang untuk saya carry. So time tu saya nampak Huawei punya tablet ads ni dekat TikTok saya. Lepas tu saya macam sebab dia boleh connect sekali dengan magnetic keyboard tu. So dia macam laptop tapi mini version. Kalau guna laptop nak bawa pergi mana-mana berat. So nak bawa pergi kelas pun macam nak ke tak nak ke kecuali waktu presentation. Kalau macam ada tab tu pergi kelas ke pergi mana-mana ke so boleh je bawa. Lepas tu macam kalau nak siapkan assignment kat mana-mana pun senang. Macam saya prefer the old school style. So macam untuk sign tu it's really feel like paper lah. Dia rasa lagi best lah. Tablet lain kita rasa macam licin macam tu kan. So yang bila guna paper mat ni dia macam kita sketch on papers lah. Sebab saya sejenis saya memang suka menulis dekat kertas. So bila tukar kepada Huawei MatePad ni, saya still lagi boleh adapt dengan dia punya penggunaan digital tu. Sebab ada setengah kawan saya bila dia tukar tablet dia cakap susah sikit sebab kan skrin diorang kan licin. Tapi bila tengok saya punya saya macam diorang pujilah bestnya macam kertas. So first kali yang bestnya dia tak silau dalam kelas. Lepas tu kita macam lagi fokus untuk kita note taking tu. So mata kita tak cepat ngantuk. Smooth sebab kita kan menggunakan mat kan. So ibarat macam tulis dekat kertas, guna kertas tapi dalam benda yang lain. Bateri tahan lama. Dia sehari tu bateri tak charge banyak kali. Dia charge sekali je. So boleh guna banyak kali. Tak perlu risau tentang plug. So bila pakai Huawei ni dia jadi macam tak charge 2 hari pun tak ada masalah. Even heavy duty. Even pakai sehari pun at the end pada pukul contoh macam sebelum tidur saya buka lagi Huawei tu. Dan saya boleh tengok percentage ni baru 60. Dan boleh continue untuk esok pula tanpa charge lah. Macam kalau guna tab lain kan diorang tak ada sediakan sekali WPS tu kan. Kalau macam MatePad 11.5 ni dia ada bagi free sekali waktu beli. Kita kalau sebagai student ni banyak assignment. Bila kita buat assignment terlalu banyak report nak buat. Lepas tu report tu pula memang kena penyusunan yang cantik dalam WPS dalam Office ke Word ke. So macam sebelum adanya Huawei MatePad ni saya macam 100% dekat laptop. Kalau laptop tu habis bateri lah macam tu. Tapi bila Huawei ni ada, yang perkara pertama saya jatuh cinta sebab Office dia, WPS Office. Banyak menggunakan di Excel point lah. Excel because saya banyak buat PR dengan klien, saya buat schedule, saya buat content creator, script everything. So dengan MatePad 11.5 ni membantu saya sebab saya dapat tahu yang MatePad 11 dia punya application free je, dia tak perlu subscribe apa-apa pun. Tu yang saya rasa interesting lah. So kita pula student, kita ada banyak benda lain kita nak kena save duit. So bila tengok yang Huawei ni pula dia bagi sekali WPS Office tu for like lifetime. So saya just bayar
untuk tablet tu, and then semua function saya boleh guna. So itu yang menarik perhatian saya. Kalau macam saya selalu tengok YouTube dengan Netflix kan, dia senang. Kalau nak pergi macam contoh kita orang tengah piknik ke mana-mana ke, senang dia buka lagu, dia tak sekat-sekat, dia tak lag. Macam saya pun, saya memang an avid YouTube user. So dah settle kerja tu, so either saya boleh main game ataupun tengok YouTube lah dekat tablet saya tu. So MatePad saya ni saya treat like means not for solely purpose for work, tapi untuk entertainment juga pun boleh. Jadi jika anda perlu describe, menerangkan MatePad 11.5 ni gunakan 3 patah perkataan atau 3 perkataan saja, apakah ia 3 perkataan ni? Dia cantik, dia lain daripada tab yang lain, memudahkan. Ringan, mudah dan praktikal. Light, style and creativity. Convenient, reliable, fast. Dan itu dia anda dengar sendiri apa yang menarik dan apa yang menakjubkan. Kalau saya boleh wrap up, basically ianya sebuah tablet, ianya sebuah komputer riba, ianya sebuah tablet dengan skrin yang seakan kertas yang jarang anda lihat, kemudian berkuasa untuk lakukan pelbagai tugasan, dan paling penting sekali ada free gift seumur hidup. Jadi kalau anda berminat nak beli, dekat Malaysia ada Huawei MatePad 11.5 yang harganya dijual bermula RM1,299. Tak terhenti kat situ, ada juga hadiah percuma bernilai RM1,305. Dan kalau anda rasa tak nak 11.5, keseluruhan keluarga Huawei MatePad kini ada kempen Back to School di mana anda dapatkannya pada harga yang menarik dan juga hadiah percuma bernilai sehingga RM1,000. Jadi apa lagi? Pergi ke kedai Huawei berdekatan untuk melihat dan mencuba sendiri keluarga Huawei MatePad.